Ada Safwan, makcik 2 orang. Datin mana saya tak tahu. Dia booking slot saya, dia tunggu selama beberapa bulan. Dia datang ke saya ingatkan dia nak buang susuk. Rupa-rupanya nak marah saya. Dia nak marah saya. Dia nak kata ustaz cakap tipu. Saya tipu siapa? Kami tak kena apa pun. Kami okey je pakai susuk ni. Relax je, okey je. Tak ada apa-apa ya. Yang satu. Yang kedua, susuk ni tak haram lah ustaz. Susuk ni tak haram lah. Oh, mana saya kata, oh rupanya dia main ni nak pertahankan susuk tu. Jadi yang ketiga dia kata kat saya, dia kata dan susuk ni okey je, bagi kat kami kemudahan, kesenangan, harta, macam-macam kami dapat. Tapi Safwan, dia gangster Safwan. Dia gangster. Masih tu gangster. Dia sambil sembang, dia sambil macam dia macam hentak meja sikit lah, macam pegang macam tu lah. Dia pegang macam tu. Dia kata saya tak percaya. Salah makcik tu. Saya, macam tu saya duk fikir hati, apa masalah makcik ni ya? Dia nak apa, main nak gaduh dengan saya ke? Kan, saya ni tak ada apalah, kalau yang susuk ada lah kat kita kan. Jadi tak apalah, saya kata tak apa makcik. Makcik tetap dengan pendirian makcik, tak apalah, ikut suka makcik lah. Saya doakan semoga makcik pemudahkan segala urusan makcik lah. Jadi dia tak puas hati. Saya kata tak apalah, okey, saya setujulah apa yang makcik kata tu. Betul lah tu. Saya sampai terpaksa setuju. Betul lah makcik. Untuk makcik je lah saya setuju. Dah makcik sokong macam tu kan. Dia ni tak apa, makcik serah makcik. Lepas pada tu Safwan, dalam masa setengah setengah kot, dia cari saya balik. Cari balik. Dia cari saya balik. Dia, yang saya boleh tahu tu dia cari balik, dia telefon admin tau. Dia kata, saya biasa jumpa Ustaz Faizan, saya biasa bersembang dengan dia. Tolong kalau boleh saya nak contact dengan dia, nak bersembang dengan dia. Saya kata dekat admin, tolong bagi gambar dia saya tengok. Tengok. Oh, 2 dating gangster ni. 2 orang yang mai. Saya kata dia bagi queue paling last kali kat depa. Biar depa hadap dulu. Memang depa call sampai menangis lah. Berlaku macam-macam lah. Bercerai dengan laki dia. Lepas tu dia jadi macam mana Safwan? Waktu malam, setiap malam kalau dia nak tidur, dia akan rasa ada orang gosok badan dia. Dan ada macam orang peluk dia, macam sayangnya kat awak. Macam itulah. Dia akan rasa. Dan dia pernah nampak, maksudnya dia tidur macam tu, sebelum berlaku penceraian lah. Dia kata sebelum berlaku penceraian, dia pernah nampak satu tangan peluk dia. Tangan ni panjang sampai ke pintu tu. Mana kata belaga lengan depan ni saja. Dia nampak pintu tu panjang weh. Sampai ke sana. 5 depan aku guys. Sampai ke sana. Dia nampak kan. Lepas tu laki dia bukan duduk situ. Laki dia bangun duduk bilik ayak. Ataupun laki dia keluar bilik ayak, benda tu hilang. Dah banyak lagi lah berlaku kat dia. Sampai dia takut lah. Dan setiap malam dia berasa ada benda tangan ni macam pekuk kemaluan dia. Pekuk macam tu. Dan ada yang main bahagian anggota aset lah. Benda susuk dia tu lah. Dan dia suka, dia mau. Benda tu sayang sangat, cinta sangat kat dia. Sampai satu hari tu, benda tu juga main dengan anak-anak dia. Anak-anak perempuan dia. Anak perempuan dia jadi macam mana? Period tak teratur. Kadang-kadang keluar darah ketui-ketui. Kadang-kadang ada lebam-lebam di anggota badan. Kadang ada, maksudnya anak dia ni ada nampak kelibat-kelibat. Kan ada yang sampai dia macam mana kan, tak tahulah penonton mungkin pernah lalui kan. Dia macam dia tarik tau. Dia tarik kita punya, kalau kita pakai kain, perempuan dia pakai kain, dia tidak pakai kain batik kan. Dia tarik sikit. Dia tarik sikit. Dia bagi macam seksi sikit lah, bagi dia untuk dia nak tengok. Kan. Macam tu dia jadi perkara-perkara tu dia tak tahan. Dan berlaku juga dekat dia berkaitan dengan organ dia rosak. Organ dia rosak. Organ dia. Organ dia. Organ dia rosak, maksudnya jantung dia tu ada problem. Dia pergi buat rawatan doktor, dia dah buat macam-macam, masih rosak. Makan diri lah. Dia makan diri dia dah. Tu berlaku yang kat Datuk yang dia tak tahan. Kawan dia lain pula. Kawan dia tu dia berlaku jenis lain. Dia berlaku jenis macam mana,
dia laki dia tak ada nafsu. Nak bersama laki dia tak ada nafsu. Dulu okey lah, padu lah. Nak bersama laki dia tak ada nafsu. Lepas tu lah kali dia slow talk sembang dengan laki dia macam mana. Laki dia kata bila nak bersama je bau busuk lah. Dekat isi dia. Padahal isi dia tak kentut pun. Padahal ada. Tapi dia bau busuk. Nak bersama je bau busuk. Dan dia tengok laki dia tu, dia kata memang terang dia cakap nampak macam orang tua, nenek tua. Dan anak dia pula, anak kepada yang kawan yang seorang tu selalu nampak kelibat nenek tua lah. Dia nampak ada dalam rumah dan sebagainya. Faham. Dan saya kalau tak silap saya masih ada simpan video yang daripada rakaman. Nampak real tu. Mana? Nak tengok lo kan lagi? Boleh. Dia pasang CCTV. Saya pun tak jangka. Dan benda tu tunjuk kat CCTV. Sebenarnya saya ada video dia tau. Tapi benda ni dah berlaku dalam 8-9 tahun lah. Video dia pun saya tak tahu lepas ke mana. Tapi dan gambar dia masih simpan lagi. Masih ada. Kan dia duduk di belakang tiang. Dia macam ni tau. Video tu bila dia pause video tu, nampak dia duduk belakang tiang. Okey, dah pause. Ramai-ramai pakat main tengok. Dalam 5 ke 7 saat hilang dia. Sedangkan video tu di pause. Kena ulang balik, pause balik. Dia ada. Dalam 5, 6, 7 saat hilang. Tengah play tu hilang. Tengah pause tu hilang. Bukan tengah play, tengah pause. Lepas tu ulang balik, minit yang sama, pause lagi. Okey, pause. Tengok. Saya hilang. Screenshot tu tangkap gambar tu senang. Ni gambar yang ditangkap gambar lah. Yang duduk belakang tiang ni. Wih. Memang real lah. Itu macam orang pakai telekung. Macam orang pakai telekung, tapi duduk belakang tiang. Pintu pagar semua dikunci, dia masuk ke mana pun tak tahu. Memang nampak nyata. Lepas nampak ni baru laki dia percaya. Kalau tidak laki dia tak percaya. Benda-benda ni dia tak percaya. So lepas pada kejadian tu, macam mana lah keadaan makcik? Lepas pada kejadian tu memang mereka terseksa lah. Yang makcik gangster diorang tu kan, terseksa. Dan saya pun cakap ke admin, bagi queue belakang sikit, biar mereka lebih rasa macam mana mula-mula mereka main hentam saya hari tu. Jadi lah, mereka tunggu dalam setahun jugalah, mereka tunggu saya. Dan saya pun ambil. Lepas tu mereka datang kat saya dalam keadaan memang betul-betul merayu lah. Merayu, minta maaf dan sebagainya kan. Asbab mereka ni, kawan mereka semua pakat takut habis. Pengajaran dia bayi kat kawan-kawan dia. Daripada grup yang pakai susuk ni. Geng-geng datin-datin semua ni. Dan dalam 50 orang tu ada boleh dikatakan separuh lah yang mau buang, yang separuh nak pakai dulu, nak pakai lagi, nak guna lagi untuk kegunaan mereka. Dan Alhamdulillah berjaya dikeluarkan lah. Saya selesaikan mereka dua tu.